Okey, Assalamualaikum. Saya sekarang berada di Gua Tian Chung di Halong Bay ni, di sebuah pulau di Halong Bay, Teluk Halong. Jadi di sini kalau kita lihat memang kita ingat ni bahagian mana ni, peringkat awal. Jadi ini agak besar dan juga agak bersih juga. Siap ada lorong, alamat gelap sikit. Dia tak ada gelap sangat, memang tempat ni terang. Jadi ini di sini banyak ada apa, sami-sami Buddha pun macam ada melancong kat sini. Tak malah ada gelap sikit, saya nak cuba terangkan. Jadi okey, kalau boleh tengok dia ada makna-makna lah. Bukan makna lah, kena imagine lah dia punya bentuk-bentuk tu. Macam ni saya rasa macam obo-obo. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.